What is UMPSA? We are education. In its essence, UMPSA builds the ongoing future generation. It provides the best quality of studying for its students to experience and gain new knowledge. We are passionate, pushing ourselves to become someone who inspires innovation and dedication to continue the legacy. We are technologies, enabling all the world's thinkers to enlighten and shape the world in multiple possibilities. We are TVET, producing quality skilled human resources with their requisite values and beliefs. We are research, exploring new methods and knowledge to develop amazing wonders that will assist our society. We are entrepreneurs. Modern society demands innovative and heart-driven people. UMPSA teaches its students the foundation of what it takes to become one. We are an opportunity, a place for students to create and present their inventions and ideas to the world. We are global, forging a path on an international level through partnerships and understanding. We are a community. Students from across the world can study and interact with ease and share their cultures and heritage. We are service, providing the best facilities for our students to flourish and a chance to give back to society. We are sustainable. For years, the Green Campus has been used to incorporate environmental management and safeguards into tertiary institutions, making them a more livable and sustainable place to study. A place to relax your mind while studying the course of your desire. In UMPSA, anything is possible as our students continue to grow in the present and the future. We are UMPSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi semua pada yang hadir pada sesi bicara inspirasi OKU Nasional. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita pada hadirat Allah SWT kerana telah bagi kesempatan pada kita untuk berkumpul pada pagi yang penuh makna ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada semua penonton kepada siri bicara inklusif kita pada hari ini. Satu ruang di mana semangat kesamarataan, inspirasi dan semangat juang bersatu untuk menyalakan api harapan. Tajuk bicara kita pada pagi ini ialah mencipta kejayaan, kisah pencapaian atlet Paralimpik negara. Bukan sekadar sebuah naratif tentang kemenangan di padang pertandingan, tetapi ialah cermin ketabahan, disiplin, keyakinan yang mengatasi batasan. Hari ini kita beruntung kerana dapat mendengar kisah secara langsung daripada seorang insan yang mengukir namanya di pasar dunia, yang membawa Malaysia ke pasar dunia. Seorang atlet yang membuktikan bahawa disability is not a halangan untuk kita menjadi yang terbaik. Saudara-saudari sekalian, izinkan saya memperkenalkan tetamu kehormat kita, Cik Ziad, yang berada bersama kita pada pagi ini, atlet Paralimpik Malaysia yang telah mengharumkan nama negara di pentas dunia. Encik Ziad bukan sekadar atlet, beliau adalah simbol kepada ketahanan hati untuk menjadi terbaik demi negara. Mari kita imbas sedikit sebanyak rekod kejayaan beliau. Saya masih ingat lagi tahun 2016, beliau adalah insan pertama, atlet pertama Paralimpik kita yang memenangi pingat emas bersama dengan rakan-rakan lain, Abdul Latif Romli dan juga Dek Wan, Rizwan Fuzi. Itulah, pada masa tu memang saya berasa sangat bangga dengan kejayaan mereka. Dan pada masa juga Cik Zat, kalau tak silap saya, dia juga adalah 3 times world champ untuk kategori yang sama, iaitu lontar peluru F20. Dan last kali kejayaan yang beliau dapat ialah pada Paris
Paralimpik Paris 2024. Beliau memperolehi pingat perak dalam kategori yang sama. Prestasi beliau juga bukan saja memartabatkan nama Malaysia, tapi juga menyampaikan mesej universal bahawa kejayaan lahir daripada tekad yang tidak berkompromi dengan kekangan. Usaha akan dilakukan sehinggalah mencapai impian yang ingin dicapai. Hari ini Encik Ziyad akan berkongsi liku-liku perjalanannya daripada cabaran fizikal, mental, sehinggalah detik kegemilangan untuk mencapai kejayaan di podium. Kisah beliau adalah bukti bahawa insan tanpa mengira latar belakang berhak bermimpi besar dan berusaha untuk mencapainya. Akhir kata, pagi ni sebelum kita teruskan dengan segmen seterusnya, saya ingin sampaikan pesanan penaja. Inclusivity bukan sekadar kata-kata, ialah tindakan untuk mendengar, memahami dan memberi ruang kepada sesiapa saja setiap bakat untuk bersinar. Mungkin sedikit penerangan kepada sesi untuk pagi ni. Sesi yang akan berlangsung selama sejam ni, kami akan menyediakan 5 segmen. Mungkin di akhir nanti kita akan ada segmen untuk soalan lah kalau ada. So tanpa melengahkan masa, saya nak teruskan kepada segmen kita yang pertama. Cik Ziyad bersama kita. Apa? Cik Ziyad, okey. Saya akan teruskan dengan soalan yang pertama daripada saya, yang berkenaan dengan perjalanan hidup dan cabaran awal Cik Ziyad sendiri. So boleh tak Cik Ziyad berkongsi sedikit latar belakang tentang diri dan juga berkenaan dengan dirilah 3 minit. Okey. Nama saya Muhammad Ziyad bin Zulkifli. Saya dibesarkan di Selangor, lahir di Kuantan. So saya mempunyai 4 orang adik-beradik, telah berkahwin dan mempunyai 3 cahaya mata. Perjalanan saya sebagai atlet, saya memang dari sekolah dulu lah, memang dah minati atlet. Okey, Cik Ziyad kita tahu ramai antara kita tahu yang Cik Ziyad mengalami masalah OKU, masalah pembelajaran. Sebagai seorang yang mengalami masalah dalam pembelajaran, apakah cabaran terbesar yang Cik Ziyad hadapi lah semasa zaman persekolahan? Ya, cabaran terbesar adalah bila kita cuba nak berkawan dengan orang-orang, kawan-kawan yang lain, pelajar-pelajar yang lain, tapi kita rasa rendah diri. Masa tu memang rasa sangat rendah diri. Kita macam malu lah, sebab kita lain daripada orang. Kita bukan pelajar pelajar yang normal. So bila kita berkawan, kita rasa macam dipinggirkan, ada sebenarnya rasa dipinggirkan, dan juga diejek juga, sesekali diejek macam tu. So satu benda yang sukar lah. Tapi dalam masa yang sama, saya kena macam mana pun saya kena teruskan hidup. Kita kena agak ada bersosial. Saya berkawan dengan orang yang memahami saya semasa sekolah. Cikgu-cikgu yang memahami atas diri saya ni, selalu macam tu. Kita kena rasa keselesaan dalam satu perhubungan tu, keselesaan. So kawan saya pun sikit kalau nak bercerita kan, kawan pun sikit masa dalam sekolah tu, kawan tak ada berapa ramai sangat. Sebab itulah tidak ada keyakinan diri tu semasa dalam ujian. So itu salah satu yang sukar untuk saya, dan juga bila ada satu orang kata ejekan kepada rakan-rakan lain, so membuatkan diri saya rasa jadi lagi rendah lah. Macam kita rasa tak, keyakinan diri tu tak ada masa zaman persekolahan. Itulah rintangan saya semasa menjalani zaman persekolahan. So apakah saat di mana bila kita merasakan kita rasa down, kita rasa rendah diri, boleh tak Cik Ziyad recall
di manakah saat Cik rasa Cik percaya bahawa yes, saya boleh capai sesuatu walaupun saya ada kelemahan? Okay, firstly kita menceritakan bila rasa daripada bila masa saya di masa kita kena satu tekanan lah, masa tu masa macam masa sedih apa semua. Banyaknya saya akan meluahkan. Alhamdulillah saya mempunyai ibu bapa yang hebat. Sebab ibu bapa yang saya banyak berborak kepada ayah saya dan juga mak saya lah. Apa yang terjadi kat sekolah, saya rasa segini, saya rasa macam ni, saya rasa hari ni tak nak sekolah. So ibu bapa macam bagi semangat. Sebab dia kata tak apa, tak bagus dalam pelajaran, tak pandai dalam belajar, pergi je sekolah dulu, pergi sekolah, teruskan belajar, tak apa. Untuk mungkin dalam apa nama bapa saya, especially ayah saya lah, selalu bagi semangat yang sama. Dia kata biarpun tak berjaya dalam pelajaran, insya-Allah satu hari lagi Allah akan tunjukkan awak berjaya dalam bidang lain. Awak pergi je macam tu, awak pergi je sekolah dulu, tengok apa yang bidang yang suka dalam sekolah. So sekolah memberikan banyak apa ni lah, macam kemahiran ataupun dalam bidang sukan ni. Alhamdulillah pada dulu pada sekolah lagi memang dah minat dalam sukan ni. So dia bagi saya belajar tak berapa nak pandai, so dia bagi saya dalam sukan. So dia ada cikgu pun salah satu yang mendorong saya dan memberikan saya kata-kata semangat untuk saya teruskan. Saya semangat untuk pergi ke sekolah macam tu kan. Tapi yang masa-masa cikgu memberikan satu jalan untuk saya. Nanti dalam masa jangka yang panjang nanti, saya akan boleh buat sesuatu yang lebih besar sampai saya ada yang Ziad yang sekarang. So bermula daripada sekolah juga. Saya kenal dunia sukan ni. Alhamdulillah, saya berasa bangga lah dengan peranan yang ditunjukkan oleh ibu bapa Ziad. Dan juga saya rasa peranan cikgu di sekolah juga sangat memberikan makna lah kepada permulaan perjuangan Ziad sendiri dalam bidang ini. Jadi kalau kita boleh pindah pada satu segmen yang lain, iaitu saat-saat di mana Ziad sendiri mula untuk bermain sukan lontar peluru ni. Apakah yang trigger atau apakah yang membuatkan Cik Ziad minat untuk ambil sukan ni, bidang sukan lontar peluru ni? Okey. Dan sebenarnya bermula ceritanya, saya ni seorang hyperaktif. Saya yang memang suka, memang luar jangkauan orang kata. Memang selalu benda yang lain pada orang buat lah. Kalau duduk satu tempat dulu memang sukar untuk duduk tempat. Saya tak suka bergerak. So satu saya suka jenis sukan, apa-apa sukan. Saya pernah mencuburi masa saya sekolah rendah dulu, saya pernah mencuburi sukan 100 meter, 200, lompat tinggi, lompat jauh, melontar desa ataupun kita panggil lari 5 kilometer. Saya memang sukan ni memang salah satu jiwa lah. Saya kata masa sukan ni saya rasa jiwa saya tenang. Saya sangat suka kan. Walaupun dalam sukan ataupun kalau subjek dalam sekolah tu, pendidikan jasmani adalah salah satu subjek yang paling saya gemari lah. Bila tengok ada jadual, kita tengok pendidikan jasmani, wah bestnya. Memang biarpun dengan jasmani itu mempunyai masa yang singkat, tapi itu satu benda yang agak menghiburkan saya, dapat melepaskan saya punya stres bila belajar. So dari situlah saya meningkatnya, pergi ke sekolah menengah, berat badan saya dah mula naik masa tu. Naik, saya mula main pula. Saya cuba main bola sepak, rugby, dan juga untuk olahraga ni saya tak pernah tinggal lah. Aku masih tak main. Saya tu memang masih tak main. Saya tetap on dengan olahraga, tapi di samping yang sama saya main rugby, saya main bola, main futsal, apa semua lah. Segala sukan. Bila dah betul rasa badan betul dah berat untuk berlari,
saya kata saya cuba fokus lontar peluru. Cikgu pun nampak macam saya boleh pergi jauh dengan lontar peluru. Biar masa tu badan saya tak adalah besar sangat macam sekarang ni. Badan saya dulu slim juga. Saya ada tinggi dan juga badan saya slim. Masa tu badan saya 70 lebih masa sekolah 70, tapi berbandingkan kawan-kawan pelajar-pelajar yang lain yang berat badan lagi besar, saya tengok tak ke saya better saya challenge diri saya. Sebab sukan lontar peluru ada subjek untuk orang-orang yang berbadan besar untuk main lontar peluru. Masa saya tak ada besar sangat, saya sangat kurus. Saya cuba main, saya dapat satu result yang bagus. Bila saya dapat kita akan panggil mengalahkan ataupun kita dapat beri cabaran kepada pelajar-pelajar yang lain. Saya dapat menjuarai dalam penguasaan lontar peluru tu. So cikgu kata, sejak saya nampak potensi awak boleh pergi jauh dalam lontar peluru. Sejak tu lah jatuh cinta saya dalam sukan lontar peluru. Tak pernah budak. Sejak tu saya dah fokus. Saya fokus memang 100% untuk main lontar peluru. Main lontar peluru daripada sekolah, daripada umur saya nak kata 14 tahun lah. 14 tahun tu masih macam ragu-ragu. Main kat lontar peluru, dah juara. Start umur 15 tu memang saya dah 100% lah. 100% saya memang fokus untuk lontar peluru. Memang kalau orang pergi subjek jasmani, orang pergi main bola apa semua, saya pergi cari cikgu sukan. Saya kata saya cuba nak lontar peluru, saya main lontar peluru. Sebab start umur 15 tu saya dah masuk kejohanan pendidikan khas. Bila ada kejohanan pendidikan khas peringkat kebangsaan ni, ada satu benda yang diimpikan semua pelajar. Sebab daerah saya dah mula juara, zon saya juara, daerah juara, kebangsaan saya terpilih mewakili. Masa tu saya dapat mewakili saya punya negeri. So masa tu lah tekad saya kata saya nak cuba yang terbaik dalam lontar peluru. Saya nak menjuarai lah. Dalam tekad, dalam hati saya memang satu je, nama itu saya adalah saya berlatih dalam masa pendidikan jasmani adalah untuk saya pergi ke peringkat kebangsaan dan untuk juara. Apabila first time dia dah start, dah masuk kejohanan kebangsaan tu, mulalah rasa wah, debaran tu lebih apa nama dia, lebih gemuruh daripada kita main peringkat sekolah. Start ni saya mula suka semua tu. Okey. Oh, panjang cerita dia punya saya bila saya dengar pun saya rasa syok lah. Tak nak suka. Tapi mungkin kalau kita undur ke belakang sedikit dalam perjalanan untuk mencapai ke peringkat daripada sekolah pada negeri dan seterusnya tu, mesti ada satu cabaran atau halangan yang saudara Ziyad tempuh, yang kadang-kadang halangan ni terlampau besar yang menyebabkan kita timbul rasa putus asa. Pernah tak? Kalau ada, apakah cara, apakah yang saudara buat untuk mengatasi benda tu? Okey, kita kalau nak ceritakan ke belakang kalau kita cerita pada sekolah tak ada rintangan yang teruk lah. Saya rasa masa kat sekolah saya tak ada rintangan sebab memang ibu bapa, cikgu memang dia bagi pelepasan, macam dia memberikan sokongan yang padu. Saya dapat cabaran bermulanya saya mewakili negara. Saya masuk ini dalam sebagai jadi seorang atlet. Itu adalah cabaran yang paling besar yang saya rasa. Sebab bermulanya masa tu peringkat usia pun dah meningkat. Umur saya dah masih nak dekat jejak umur 19 tahun ke 20 tahun. So anak-anak yang lain dah mula pergi universiti, dah pergi bekerja, dah apa semua. So saya memilih untuk pergi menjadi seorang atlet. Itu cabaran saya. Cabaran terhebat adalah ibu saya, mak saya adalah tak menyokong saya. Sebab tak menyokong adalah sebab sukan bukan satu kejayaan. Sukan tak menjaminkan masa depan yang cerah. Sukan tak menjaminkan sesuatu yang untuk jangka masa yang panjang. So cabaran saya situ, saya kata dengan mak saya masa tu allowance atlet pun bukan sehebat sekarang lah. Masa tu allowance memang sangat
nampak terus masa tu aku nak ceritakan, kalau saya boleh berceritakan allowance saya masa tu starting memang 500 lah, sebab kawan-kawan yang lain lah, kalau nak itu orang kerja kat luar masa tu dah 1000 ataupun 1,500 macam tu lah average gaji orang. Saya masa tu mendapat allowance sebanyak 500. So saya tak pernah pun macam menyusahkan ibu bapa saya tak pernah pun minta pada diorang, sebab saya menggunakan duit 500 tu untuk diri saya sendiri. Saya kata dengan ibu saya dan mak saya kata dengan mak saya tak apa, bagi saya peluang ni. Dia memang mengengkang sangat dan saya punya ni kan, sebab tak ada, memang tak nampak masa depan dalam sukan ni. Dia mengengkang saya untuk stop dalam sukan, kau boleh cari kerja ke apa kan, sebab allowance gaji tu terlampau sikit untuk kau boleh hidup macam tu lah. Masa dia awak boleh hidup dalam 500, tak boleh hidup masa zaman tahun 2009-2010 tu memang sangat sikit. So ibu saya ni, mak saya ni sangat risau atas kejayaan saya. So saya kata, mak, bagi saya peluang, bagi saya masa untuk buktikan saya boleh berjaya dalam sukan ni. Nanti saya akan buat satu benda yang luar biasa, sebab sukan ni adalah satu yang platform yang saya sangat suka. Biarlah apa pun jadi, saya nak buktikan kepada mak saya masa tu, bagi saya peluang untuk lebih mendalam dalam sukan ni, untuk mencapai peringkat ke dunia lah. Sebab saya dah peringkat kejuaraan kebangsaan dah lepas, peringkat antarabangsa je belum lagi. Saya kata bagi saya masa tak apa, biar pun tak nampak kejaya, saya kena buktikan sesuatu dalam sukan ni adalah satu platform yang saya kata sukan ni adalah satu masa nanti adalah sebagai kejayaan saya. Sukan ni adalah satu motivasi saya untuk saya menunjukkan kepada orang lain, sukan adalah satu yang orang kata bukan remeh, macam tak ada kejayaan ya. Sukan adalah satu platform yang boleh jadi kejayaan. Situlah bermula saya kata, saya tunjuk pada mak saya berjaya sampai sekarang ni. Itulah cabarannya. Saya agak tertarik dengan kisah ini. Memang everything start with internal, daripada dalam kita. Kalau hati kita memang nak meneruskan cabaran itu, insyaAllah dia akan sampai. Yang penting hati itu ada, dan dia akan sampai kepada tempat yang kita nak tuju itu. So yalah, once kita dah ada cabaran, kita dah tempuh cabaran-cabaran, dan 2016 hari itu hari itu, kalau kita di Malaysia ni malam itulah, pagi pagi itu di saat semua orang tengah tidur, dah setengah malam tu tengah tengok lagi, dan kita mendapat berita bahawa kejayaan pingat emas pertama kita yang dicapai oleh Ziyad ni. So apa perasaan Ziyad pada ketika itu bila lontaran itu tempat pertama ranking? Okey, dia sebenarnya dia lebih pada, dia recap balik ke belakang, dia lebih pada pengorbanan dan dedikasi pada diri saya sendiri lah. Sebab sebelum nak berjaya tu, yang saya rasa masa tu, sebelum nak berjaya ni, masa paling yang pertama untuk kita menjadikan sebagai orang nombor satu tu, paling nak dapat gold medal adalah pengorbanan saya. Sebab selama saya rasa nak dekat 3 tahun saya tak pernah balik sekali pun ke rumah. Saya memang lepas tu memang saya fokus untuk kejayaan saya, untuk membuktikan saya adalah jago dunia dan juga world record holder. Maksudnya memang saya berada di lapangan training lah, lapangan training, competition, tak ada masa untuk bertemu dengan ibu bapa lah masa tu. Memang pengorbanan yang luar biasa untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, memang ada pengorbanan yang luar biasa. So itulah momen saya kata, bila masuk dalam ring, pahit yang dulu pengorbanan tu adalah saya akan bawa masuk ke dalam ring. Saya kena buktikan sesuatu yang bukan mudah nak dapatkan sampai ke sini. Untuk saya menjadi juara tu adalah sesuatu yang pahit. So saya lepaskan segalanya bila di Rio tu,
daripada saat tu memang saya lepas segalanya di situ untuk menjadikan saya nombor 1 dalam dunia lah. Dan juga masa tu saya memecahkan 2 kali world record di Tamasya Besar Paralimpik Rio 2016. Itulah saya masih tengah ingat lagi saat itu, sebab saya berada kat situ melihat kejadian itu. Kalau kita boleh yalah, kalau sebagai penonton dia mungkin tidak memahami perasaan itu bila mana dia melihat bendera Malaysia berada di atas daripada bendera-bendera lain. Dan pada Ziyad sendiri, Ziyad melihat benda itu, saya yang membuatkan bendera itu berada di atas orang lain. Perasaan itu macam saya betul-betul perasaan tu memang sangat, masa tu memang perasaan tu memang kita bangga berdiri, tapi kita dah prepare, sebenarnya dah prepare untuk menjadikan kita ni sebagai juara. Sebenarnya masuk dalam tu dah memang prepare untuk setiap apa je kejohanan saya pergi, saya akan jadi juara. So perasaan dia luar biasa, rasa dia macam luar biasa, dia punya perasaan. Tak dapat nak terungkapkan perasaan tu, sebab dia punya banyak rintangan untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa tu, dia tak dapat nak rungkai kan. Dia punya rasa bangga, dia punya rasa sedih, dengan dia punya rasa proud pada diri kita sendiri, itu adalah satu perasaan yang susah nak diungkapkan. Yalah. Saya rasa yang ultimate ni ialah pada bila lagu negaraku itu dimainkan. Itu tu saya rasa menusuk jiwa. Bukan menusuk, air mata saya mengalir secara tiba-tiba masa lagu negaraku. Saya sebelum ni saya dah menangi peringkat dunia, peringkat ni sebelum pergi ke Paralimpik. Adalah satu platform yang luar biasa yang saya sendiri pun rasa itu platform terbaik untuk seorang atlet. Itulah satu ranking yang tertinggi untuk sebagai seorang atlet, itulah platform yang paling tertinggi. So bila negaraku dimainkan, air mata saya mengalir secara automatik. Saya tak dapat nak gambarkan masa tu, macam tak tahu tu bukan sedih, rasa gembira yang sangat. Sebab sebagai seorang kelainan upaya pergi ke Prasarana Dunia, dapat membanggakan dapat membanggakan negara dia. Itu satu benda yang saya terfikir bila dapat naik podium, pinggan emas di dada. So benda tu lah yang bermain di dalam pemikiran saya. So air mata tu mengalir secara tiba-tiba. Sebenarnya hakikatnya saya dah menjuarai banyak competition, tapi untuk Paralimpik memang belum lagi masa tu. Bila dapat tu memang rasa dia luar biasa. Dari pemikiran akal saya macam rasa macam terjemuk, gembira, sedih, apa semua dia automatik, dia mengalir sendiri. Yang lain macam dengan lagu negaraku berkumandang. Betul. Saya sangat setujulah dengan apa. Itulah sebagai seorang atlet, itulah ultimate perasaannya. Dan kalau kita boleh tengok ke depan kita pada tahun lepas, I think dalam 8 tahun dah selepas pada Rio, dan Ziyad masih lagi bermain dan Ziyad masih lagi pulang dengan podium pingat perak. So dalam saat yang telah kita mungkin umur dah meningkat, kita dah almost 10 years after peak hours tu, tapi masih lagi dalam level yang tertinggi. So apa rasa masa sedikit, boleh kongsikan sikit perasaan masa Paris tu? Mesti tak nak tanya sebab apa masa ini. Sebenarnya hakikatnya dia nak menunjuk satu kekecewaan yang terjadi daripada Tokyo dulu, yang disqualified tu. Disqualified tu adalah satu pembakar semangat. Sejak masa tu saya rasa macam saya kata saya memang nak berhenti daripada sukan. Saya dah rasa sangat down. Saya dah memang tak ada harapan saya masa tu. Kita dah memecahkan 3 kali rekod dunia dalam masa yang sama, dalam satu competition yang luar biasa yang kita idamkan untuk menjuarai Paralimpik kat Tokyo tu. Satu titik hitam yang bermula dalam hidup saya. Kata masa saya nak berhenti dah,
Tapi alhamdulillah dia punya persekitaran saya sangat positif. Ibu bapa saya masa tu saya punya isteri, saya punya coach, saya punya rakan-rakan seperjuangan dan juga orang sekeliling saya, saudara mara, kawan andai semua memberikan kata semangat teruskan berjuang. Lepas tu bermulalah macam saya terfikir balik, kadang saya termenung diri saya sendiri masa saya nak buat pemilihan berhenti ataupun teruskan. Bila saya terfikir, saya duduk sejenak, saya fikir permulaan saya daripada untuk menjadi atlet ni bukan satu benda suka. Saya melalui daripada tangga satu ke tangga kedua, ke tangga ketiga untuk mencapai sampai saya ke puncak tangga ni kan. Puncak ni bukan satu benda yang mudah. Takkan saya nak berhenti ke situ. Situ adalah titik yang bermulanya saya fikir, kenapa tidak aku teruskan? Kenapa tidak aku ambil jalan, aku menguasai lagi dalam bidang 40 ni. Pergi sekali untuk pergi Paris, kita membuktikan keadaan. Salah satu untuk menghilangkan sengketa pada pada Tokyo. So saya kena teruskan saya punya usaha, saya teruskan saya punya tekad untuk berlatih dengan gigih, berlatih dengan motivasi yang tinggi untuk masih relevan saya untuk memenangi pingat di pentas dunia, di pentas Paralimpik. So apa-apa terjadi, biar berumur masa tu dah dekat umur dah 34 tahun, tahun lepas umur 34 tahun, sekarang umur 35 tahun. So bagi saya, kalau ada lagi saya akan berusaha lagi untuk pergi ke Los Angeles pula 2028, menaiki podium sekali lagi. Saya punya, orang kata, motivasi saya adalah untuk menjadi the greatest athlete lah dalam Paralimpik ni. Itulah saya punya motivasi untuk kekal, biarpun orang kata dah umur macam ni tak boleh. Tapi dalam saya punya latihan, saya punya tu, saya masih rasa saya makin kuat daripada berbandingan saya pada Rio sampai sekarang. Saya rasa saya punya badan makin better. Sebab kalau kita patah balik pada daripada Rio dulu 2016, jarak balingan saya baru 16.8. Pada sekarang jarak balingan saya dah 17.4. So dia punya perjalanan, dia punya jarak tu makin better. So badan saya pun makin better, saya rasa makin kuat. Sampailah hari ini masih teruskan perjuangan untuk menjadi atlet. Nanti LA pun insyaAllah saya cuba buat yang terbaik untuk kekal dalam podium. InsyaAllah. Saya bila menyebut tentang Tokyo tu memang kita titik hitam lah, bukan Ziad saja. Saya rasa satu Malaysia pun merasai terkejutnya pada saat itu. Tapi itulah kejayaan Ziad ni telah sampai peak, dan kami mewakili kami semua mau doakan agar Ziad insyaAllah boleh teruskan di LA nanti. Dan kalau kita boleh teruskan kepada segmen seterusnya, sebagai motivasi kepada, sebab kita ramai dalam penonton kita sekini di universiti pun, di sekolah-sekolah ramai pelajar-pelajar OKU yang mereka ada cabaran tertentu lah dalam meneruskan pengajian apa semua. Bukan pengajian je lah, dalam sukan pun sama. Dan dia setengah-setengahnya gagal untuk menempuhi cabaran tu. Bila kita mendengar Ziad cerita tu, mungkin Ziad ada sikit nasihat lah kepada penonton kita yang terdiri daripada OKU untuk lebih berasa yakin dan berani untuk capai apa yang dia nak capai lah dalam hidup dia. Okay. Yang pertama adalah, saya rasa kita hendaklah mempunyai suatu tekad yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Bagi saya, kita sentiasa kena ada satu misi. Contoh, nak berjaya kalau nak habiskan dalam universiti ataupun belajar, kita kena sentiasa kita rasa suka kat situ. Bila kita dah suka sesuatu, dia automatik tu dia akan terasa tak bosan. Kita akan sentiasa buat.
bila sampai titiknya kalau kita betul-betul rasa dah tak bermotivasi, carilah lingkungan yang boleh memberikan kita satu dorongan untuk kita teruskan apa yang kita nak buat ni. Sebab kita jangan cari yang negatif, jangan kita pun bertanya benda yang negatif. So kita contoh, kita bertanyakan, adakah aku perlu untuk teruskan aku belajar ni? Aku rasa stres. Itu dah mula mengeluarkan kata-kata negatif. So kita mencari solusi adalah nak belajar lagi, cari kawan yang lebih memahami dan memberi sokongan untuk kita teruskan belajar. Kalau contoh belajar, kalau sukan, kita sentiasalah pemikiran kita adalah, goal kita adalah untuk menjadi yang terbaik. Memang benda dalam hidup ni tak ada yang mudah untuk dicapai. Tak ada benda yang hari ini buat esok dapat, hari ini buat minggu depan dapat, tak ada. Dia akan ambil masa minggu, tahun, berpuluh tahun, baru dah dapat rasa kemanisan tu. Selalu macam tu lah. Tak ada benda yang hari ni buat esok dah rasa dah dapat, hari ni buat lusa dah dapat, tak ada. Semua benda yang nak berjaya adalah kena melalui fasa kegagalan ni. Kegagalan apa ni, rasa nak give up, mesti ada dua fasa macam tu. Lepas jumpa benda tu, dia akan lebih better dan sampailah berjaya satu hari ni. Itulah. Okey. Itulah dia apa hal pun kalau kita konsisten terusan dengan apa kita buat itu, dia akan sampai juga. Kita hanya tunggu saja saat itu. So dalam Saudara Ziyad ialah berlatih, mencapai sesuatu, ingin berusaha mencapai sesuatu, bukan sahaja tekad yang ada juga disiplin ataupun amalan, sikap yang ada dalam diri Ziyad yang sentiasa konsisten dalam diri itu. Kalau boleh Ziyad kongsikan apakah tabiat atau disiplin yang Ziyad sendiri ada dalam diri yang boleh membantu kepada mencapai impian kejayaan. Selalunya pemikiran dulu kita menceritakan pasal pemikiran, selalu lebih pada positif punya part. Saya akan mengambil positif dulu, sebab startnya kita nak buat sesuatu, kita mempunyai pemikiran yang positif, sentiasa nak lakukan yang terbaik, dan kita kena letakkan, kita ada dedikasi yang luar biasa. Dan kita, orang kata, kita ada satu yang kita nak lebih berjaya, kita nak lagi. So ada satu benda yang kita nak letakkan satu benda tu untuk mendedikasi kita dan memotivasikan diri kita, macam tu lah. Dengan kata lain ialah kita mesti letakkan target setiap masa. Every morning, setiap pagi kita tengok target kita sendiri. Itulah. Baik, kalau kita pergi pada sokongan lah. Tadi Ziyad ada cerita banyak pasal sokongan daripada keluarga, guru dan rakan-rakan. Pada pendapat Ziyad lah, bagaimana institusi pendidikan? Sebab ternampak tadi Ziyad ada cerita pasal guru, semua guru dalam memberikan motivasi. Apakah peranan institusi pendidikan kepada orang-orang OKU, pelajar OKU, untuk dia boleh menghadapi cabaran dalam pelajaran dia? Saya rasa kalau seorang pelajar OKU ni, dia memerlukan dorongan dan juga memerlukan support. Contoh, mungkin dia susah untuk untuk berjalan, ataupun susah untuk berinteraksi. Macam kalau kita ada bisu ataupun kurang mendengar, so itu salah satu cabaran untuk kita untuk memahami, kan. Selalunya kalau benda tu yang selalunya susah untuk, saya rasa pihak universiti
boleh menyediakan sesuatu yang dapat membantu lah golongan-golongan OKU. Ada yang kalau yang berkursi roda kadang-kadang sukar untuk naik, contoh ke tangga kan. Kena mesti kena ada satu jalan khusus untuk OKU. Macam tu lah saya rasa benda tu. Dan sekeliling institut dapat membantulah golongan kurang upaya ni untuk lebih semudah dan juga dalam pelajaran juga macam tu. Okey. Dan apakah mungkin ini pun dah sampai pada hujung soalan kita. Apakah harapan kepada daripada Ziyad sendiri untuk golongan muda? Mungkin lepas ni Ziyad akan jadi coach kan. Apakah harapan kepada golongan muda OKU di mana mereka ada impian dalam bidang masing-masing ni? Apakah harapan yang boleh Ziyad sampaikan kepada mereka semua? Harapan saya adalah jangan sekali berputus asa. Kalau ada kegagalan adalah guru yang terbaik untuk kita lebih berjaya. So harapan saya adalah untuk lihat yang anak-anak muda ni lebih berjaya, lebih sukses dari masa ke semasa untuk menjadikan Malaysia lebih hebat lah. Dan juga kita nampak anak-anak muda kita lebih hebat dari masa ke semasa untuk menjadikan sesuatu yang luar biasa lah. Okey, terima kasih kepada Ziyad atas sesi kita. Kita dah lebih kurang dalam 45 minit kita bersiaran dalam siri bicara inklusif OKU National YUN. Saya tak pasti kalau kita ada soalan daripada penonton. Kalau tak ada soalan, Cik boleh bertanya apa? Kalau tak ada, saya ingat kalau tak ada soalan daripada kita punya penonton, kita akan tamatkan kita punya siri kita pada pagi ini. Saya akhirnya saya nak ucapkan terima kasih bagi pihak UMPSA. Kami mengucapkan terima kasih ke atas Ziyad untuk datang pada berkongsi pengalaman, memberi inspirasi kepada pendengar-pendengar kita. Dan saya sendiri dia mewakili pihak kami mendoakanlah agar Ziyad akan lebih berjaya pada akan datang. Saya sangat berterima kasih atas kejayaan Ziyad, dan juga saya berdoakan Ziyad akan sentiasa berjaya sehinggalah sampailah ke akhir kejayaan lah. Bila bersara nanti pencen berjaya jugalah. InsyaAllah. Amin. Okey, saya rasa itu saja untuk sesi kita pada kali ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.